Tahun kelima Hijrah, Madinah dikepung 10,000 tentera Pakatan Ahzab hampir 15 hari lamanya. Salman Al-Farisi mencadangkan sesuatu yang pelik. Orang Arab tidak pernah buat. Membina parit sepanjang 5,000 hasta. Rasulullah bersama 1,000 orang menggali di bahagian utara sebagai benteng pertahanan. Mereka terlalu lapar sampai mengikat batu di perut. Jabir sayu melihat Rasulullah kelaparan, lalu menjemput baginda dan beberapa sahabat makan secara senyap. Makanan sedikit, tetapi Rasulullah panggil semua. Semua makan hingga kenyang. Anehnya, makanan masih berbaki. Itulah mukjizat Rasulullah. Musuh tiba dan mereka tercengang. Cubaan menyeberang dipatahkan pemanah Islam. Kuda pun tidak mampu melepasi parit. Kemudian, Bani Quraizah melanggar perjanjian dan Madinah hampir terancam dari dalam. Sesungguhnya, bantuan Allah itu dekat. Allah menghantar angin kencang dan pasukan malaikat. Tanpa pertempuran besar, Allah memecahkan Pakatan Ahzab. Perang Khandaq mengajar kita usaha, strategi dan tawakal membawa kemenangan.